1/2 juta ditukarkan kepada nombor bulat. Okey, sama juga seperti biasa. Pecahan juta tukar kepada nombor bulat, kita perlu darab dengan 1 juta. Okey, apabila 1/2, kita lihat pada sifir 2. Okey, kita lihat pada sifir 2 per 2 ni maksud kita lihat pada sifir 2 lah. Okey, dalam sifir 2 ada tak 10? Kita terus tengok 10. Dalam sifir 2 ada 10. Okey, dalam sifir 2, iaitu 2 darab dengan 5. Jadi maksudnya 2 darab 1, 2 darab 5. Okey, saya ulang menggunakan sifir 2, 2 darab 1, 2 darab 5 dapat 10. Jadi yang bawah ni dah tinggal 1. Okey, sama dah jadi macam contoh yang sebelum-sebelum ni. Jadi maksudnya kita teruskan 1 darab 5, 5. Kemudian berapa sifar yang tinggal? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oleh kerana dia bawah ni ialah 1, jadi kita tak perlu tulis. Jadi 1/2 juta ataupun setengah juta sama dengan 500,000. Okey, jadi ingat apabila dia penyebutnya 2, kita menggunakan sifir 2. Jadi kalau tak hafal sifir 2, tengok kotak sifir lah. 4 1/2 juta ditukarkan kepada nombor bulat. Okey, sama juga seperti per 10 dalam contoh yang sebelum ni. Bila soalan ni nombor bercampur, kita ada dua cara. Jadi saya akan tunjuklah kedua-dua cara tu. Cara pertama, kita asingkan, kemudian kita gabungkan semula. 4 kita darabkan dengan 1 juta tambah 1/2 kita darab juga dengan 1 juta. Okey, 4 darab 1 juta akan dapat 4 juta. Okey, 1/2 menggunakan sifir 2 juga. Okey, 2 darab 1. Okey, kita potong 10 terus 2 darab 5 sama dengan 10. Sebab apa? Dalam sifir 2, 2 darab 5 dapat 10. Jadi kita potong terus 10 nilainya. Okey, jadi sifar ni satu saja yang kena potong. Jadi 1 darab 5, 5. Okey, sifarnya ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau kita tambahkan 4 juta tambah 500,000, kita akan dapat 4.500.000. Okey, ini cara yang pertama. Okey, cara yang kedua, kita tukar kepada pecahan tak wajar. Okey, 4 1/2. Okey, ini ialah operasi darab, yang di sini ialah tambah. Okey, 2 darab 4 tambah 1 perkan dengan 2, kita akan dapat 2 darab 4 8. 8 tambah 1 9. Jadi 9/2. Kita darabkan terus dengan 1 juta. Kita nak tukar dia. Okey, jadi sama juga menggunakan sifir 2. 2 darab 1, 2 darab 5. Jadi yang tinggal ialah 9 darab 5, 45. Tak hafal sifir, tengok kotak sifir. Jadi berapa sifar yang tinggal? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dah siap. Okey, jadi ingat apabila penyebut 2, partner dia ialah 10 ni mesti dekat dengan 5. Ingat, potong sini 2 darab 1, 2 darab 5 ialah 10. Kita potong 2 digit terus. Jangan potong 1, potong 2 digit. Maksudnya sebab 2 darab 5 dapat 10, jadi kita potong 10 terus. Macam tu sebab kadang-kadang pelajar dia potong 1 sifar dia lupa nak potong. Mesti potong 10. Macam tu Ini kalau penyebut 2. Okey.
Jadi awak boleh pilih lah, nak pakai cara 1 boleh, cara 2 pun boleh. Tapi saya lebih suka pelajar saya gunakan cara 2, sebab kat sini ada satu kemahiran, iaitu kemahiran tukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. Kat sini ada satu kemahiran yang sangat-sangat penting, yang selalu kita akan gunakan dalam tajuk-tajuk yang lain pun sama. Okey.